Pada saat ini kita mahu membincangkan satu surah yang dinamakan sebagai surah Quraisy. Dan saya rasa kebanyakan ataupun semua hadirin yang mendengar pembentangan saya ini menghafal surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was-sayf sampai habis. Satu perkara yang pelik dan ajaibnya ketika ulama membahaskan permulaan ayat li'ila fi Quraisy, maksudnya adalah kerana kebiasaan kaum Quraisy. Jadi biasakan ayat kerana ni ayat di tengah, iaitu kita buat ayat sekian-sekian-sekian kerana apa? Saya sanggup melakukan apa sahaja kerana saya cintakan negara sebagai contoh. Jadi apabila kita, dan kita takkan sebut kerana cintakan negara, kemudian ... Okey. Jadi ini menimbulkan tanda tanya kalangan ulama, kenapakah surah ini bermula dengan ayat li'ila fi Quraisy? Maka ada 3 jawapan yang dikongsikan dalam buku ini, Message Deep dalam surah Lazim, dan saya nak kongsikan 2 daripadanya. Pendapat yang pertama adalah menyatakan ayat ini adalah sambungan kepada surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fil. Jadi dalam suratul Fil yang kita bahaskan dalam siri yang lepas, menyatakan Allah Azza wa Jalla telah menghantarkan satu kumpulan burung yang begitu banyak untuk membinasakan tentera-tentera bergajah di bawah Abrahah. Kenapa Allah Ta'ala berbuat demikian? Li'ila fi Quraisy. Kerana untuk memastikan kaum Quraisy dapat menjalani kehidupan seperti biasa, iaitu berniaga. Okey. Jadi itu satu pandangan. Dan sebabkan itulah ada sahabat Nabi seumpama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, apabila beliau menjadi imam dalam salat maghrib, beliau membaca surah Al-Fil, kemudian sambung terus surah Quraisy tanpa dipisahkan dengan bismillah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy terus. Okey, satu pandangan. Pandangan kedua melihat bahawa surah ini bermula dengan ke depan dulu. Kan kalau kita baca novel kan, ada novel yang dia bercerita satu last sekali baru climax. Ada novel yang bermula cerita ke depan dulu, kemudian barulah dia patah ke belakang. Jadi surah Al-Fil ini termasuk dalam satu bentuk penceritaan yang cerita ke depan dulu. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan kaum Quraisy. Dan tujuannya apa dia? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang membaca. Kenapa pula tiba-tiba surah ini bermula begini? Apa kebiasaan kaum Quraisy? Apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi timbulnya pertanyaan demi pertanyaan, itu menambahkan dia punya rentak dan gaya persembahan dalam Al-Quranul Karim itu sendiri.